Apa yang sedang berlaku ini? Di lobi ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, seorang warga emas bertongkat menjerit sambil menggenggam telefon bimbitnya dengan tangan yang terketar-ketar. Suasana di sekelilingnya sunyi sepi dalam sekelip mata dan semua pandangan tertumpu kepadanya. Sekumpulan warga emas dari Moskow dengan purata aset bernilai RM1.5 bilion yang berada di puncak masyarakat Rusia telah nekat untuk memulakan perjalanan ke Malaysia walaupun dibantah keras oleh keluarga mereka. Mereka telah diberitahu bahawa negara di timur ini berbahaya. Namun hanya 5 minit selepas menjejakkan kaki di tanah Malaysia, mengapakah suasana di lapangan terbang menjadi begitu gamat? Dan mengapa mereka terpaksa membuat panggilan kecemasan kepada keluarga di Rusia sejurus tiba? Ini adalah catatan tentang kejutan dan inspirasi yang dialami oleh 18 orang warga emas yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka dalam dunia yang terpensil apabila mereka terpesona oleh keajaiban yang bernama kehidupan harian di Malaysia, satu pengalaman yang mengubah pandangan hidup mereka dari akarnya. Kebenaran di sebalik kekecohan di lapangan terbang yang menarik perhatian dunia kini akan didedahkan. Dunia terkejut dengan situasi di KLIA, di mana warga emas kaya dari Rusia menjadi gempa hanya dalam 5 minit selepas tiba di Malaysia, menyebabkan kekecohan besar. Saudara-saudari sekalian, masyarakat kelas atasan Moskow kini sedang dalam keadaan huru-hara. Atuk, tempat itu bahaya, rayu cucunya, tetapi sia-sia. 18 warga emas yang tergolong dalam golongan terkaya di Rusia telah meneruskan rancangan mereka untuk melawat Malaysia secara tiba-tiba. Dengan purata aset melebihi RM1.5 bilion dan purata umur 75 tahun, mereka adalah individu yang tidak pernah melangkah keluar dari Moskow seumur hidup mereka. Keluarga mereka membantah sekeras-kerasnya. Kenapa atuk semua nak pergi ke negara timur yang jauh macam tu, namun keazaman mereka tidak dapat digoyahkan. Setibanya di lobi ketibaan KLIA, kesemua 18 warga emas itu terhenti serentak. Mereka terdiam, terpaku melihat pemandangan di hadapan mereka. Luar biasa. Apa semua ni? Tidak lama kemudian, mereka mengeluarkan telefon bimbit masing-masing dan mula membuat panggilan kecemasan kepada keluarga di Rusia. Dengar sini, saya sedang melihat sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Anakku, saya akan ambil gambar dan hantar kepada kamu. Kamu mungkin tidak akan percaya jika tidak melihatnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mari kita dengar kisah luar biasa selama seminggu yang dicatatkan sendiri oleh Olga, seorang pakar pelancongan dari Rusia. Sebelum kita mulakan, jika anda boleh melanggan saluran ini dan memberikan like, ia akan menjadi pendorong yang hebat untuk kami terus berkongsi cerita-cerita menarik dari Malaysia. Hello, nama saya Olga Petrova. Saya telah bekerja sebagai pakar pelancongan mewah di Moskow, Rusia selama 20 tahun. Baru-baru ini, saya telah melalui pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan dalam hidup saya. Ia adalah sebuah lawatan istimewa ke Malaysia, membawa 18 orang warga emas yang merupakan golongan ultra kaya di Rusia. Purata umur mereka ialah 95 tahun dan kebanyakan daripada mereka tidak pernah keluar dari Moskow seumur hidup. Sejak sebelum berlepas, saya sudah dipenuhi kerisauan. Adakah penerbangan yang panjang akan menjejaskan kesihatan mereka? Mampukah mereka menyesuaikan diri dengan budaya Asia yang asing? Saya masih ingat perasaan bimbang yang berterusan itu. Namun semua kebimbangan saya ternyata sama sekali tidak berasas. Kami tiba di KLIA pada pukul 1 pagi. Semasa kami berjalan dari pesawat menuju ke Dewan Imigresen, seorang datuk berusia 78 tahun tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan matanya terbeliak. Seluruh lapangan terbang terang benderang dan bersinar. Walaupun sudah larut malam, semua kemudahan beroperasi dengan sempurna. Di lapangan terbang Moskow, kebanyakan kedai akan ditutup selepas pukul 11 malam. Dan kaki tangan hampir tidak kelihatan. Kerja-kerja pembersihan hanya akan bermula pada keesokan paginya, tetapi KLIA sangat berbeza. Di setiap kaunter maklumat, kaki tangan tersenyum mesra sambil menunggu. Pekerja pembersihan pula segera mengelap lantai di laluan yang baru sahaja dilalui oleh penumpang. Lantainya berkilat seperti cermin. Detik yang paling mengejutkan adalah ketika kami melintasi tandas. Saya melihat seorang petugas pembersihan menundukkan badannya sedikit sambil tersenyum kepada penumpang yang lalu lalang, satu tanda hormat yang mesra. Saya terpaksa menggosok mata, tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ia adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Salah seorang daripada kumpulan kami mendekati saya dan berbisik. Saya tak faham kenapa pekerja pembersihan di lapangan terbang perlu memberi salam dengan begitu sopan. Saya sendiri kehilangan kata-kata untuk membalasnya. Semasa menunggu giliran di kaunter imigresen, satu lagi kejutan besar menanti kami. Walaupun kami adalah kumpulan pelancong asing yang tidak dijangka, kaki tangan lapangan terbang langsung tidak menunjukkan sebarang rasa terganggu.
Malah, seorang jurubahasa yang fasih berbahasa Rusia segera ditugaskan untuk membantu kami. Mengambil kira usia para warga emas, beliau menerangkan setiap situasi dengan perlahan dan sopan. Daripada panduan ke penginapan hinggalah ke jadual perjalanan untuk keesokan harinya, beliau memberikan perhatian kepada setiap butiran dan berulang kali bertanya jika kami menghadapi sebarang kesulitan. Selama 20 tahun dalam industri pelancongan, ini adalah kali pertama saya mengalami tahap perkhidmatan yang sebegini tinggi. Di hadapan sistem pelepasan imigresen automatik, sekali lagi kedengaran suara-suara kagum. Apabila ada warga emas yang teragak-agak di hadapan mesin, seorang kaki tangan akan segera datang mendekat dan membantu dengan mesra. Skrin mesin itu memaparkan arahan dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Rusia. Seorang datuk, yang merupakan bekas jurutera, berkata kepada saya, selepas menggunakan sistem pelepasan automatik itu, sistem ini sangat intuitif dan direka supaya mudah digunakan walaupun oleh orang asing. Beliau terkejut kerana di Moskow, sistem seperti ini masih di peringkat percubaan, tetapi di Malaysia, ia sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Keadaan yang sama berlaku apabila kami bergerak ke bahagian tuntutan bagasi. Skrin gegasi memaparkan lokasi bagasi dalam masa nyata. Di Rusia, mencari bagasi sahaja boleh mengambil masa sehingga sejam, tetapi di sini, semuanya berjalan dengan tepat dan pantas. Tali sawat bergerak lancar tanpa sebarang bunyi dan setiap bagasi dilengkapi dengan sistem pengesanan, menjadikan kemungkinan kehilangan hampir sifar. Seorang datuk yang pernah bekerja dalam sektor pembuatan sangat kagum dengan kecekapan sistem ini. Semasa kami menunggu bas persiaran untuk ke Kuala Lumpur, riak wajah para warga emas mula berubah dengan ketara. Perasaan gementar terhadap sebuah negara asing yang tidak dikenali telah hilang, digantikan dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Apabila bas tiba, kami sekali lagi terkejut. Bahagian dalamnya bersih dan tempat duduknya sangat selesa. Pemandu bas menyedari kami adalah pelancong asing memberikan penerangan dalam bahasa Inggeris dengan ramah. Beliau menjelaskan bahawa perjalanan ke Kuala Lumpur akan mengambil masa kira-kira sejam dan meminta kami memakai tali pinggang keledar. Sebaik sahaja bas bergerak, pemandangan di luar tingkap mula terbentang. Walaupun sudah larut malam, jalan raya terang benderang dan kenderaan bergerak dengan teratur. Jalan-jalan di Moskow pada waktu malam selalunya gelap dan terasa berbahaya, tetapi di sini suasananya sama sekali berbeza. Memasuki Kuala Lumpur, perkara yang paling mengejutkan rombongan kami ialah kedai sebaneka 24 jam. Walaupun sudah tengah malam, kedai-kedai itu terang benderang dan orang ramai keluar masuk dengan selesa. Di Moskow, kebanyakan kedai sudah ditutup selepas pukul 10 malam. Pemandangan yang lebih mengejutkan ialah wanita-wanita muda yang pulang ke rumah seorang diri. Pada waktu yang sudah melepasi 1 pagi, seorang wanita boleh berjalan sendirian di jalan raya tanpa menunjukkan sebarang rasa takut. Ini adalah pemandangan yang mustahil dibayangkan di Rusia. Seorang nenek dalam kumpulan kami berkata sambil melihat keluar tingkap, sebuah negara di mana wanita boleh berjalan sendirian pada waktu malam. Inilah negara yang benar-benar maju. Ahli-ahli lain mengangguk setuju. Semakin kami menghampiri pusat bandar, gugusan bangunan pencakar langit mula kelihatan. Pemandangan malam dari atas jambatan yang merentasi sebatang sungai besar begitu indah sehingga membuat kami terpukau. Ia lebih megah dan moden berbanding mana-mana bandar di Eropah. Kami tiba di hotel pada pukul 2.30 pagi. Yang menghairankan kami, kawasan di sekitar hotel masih lagi meriah. Terdapat kedai makan yang beroperasi 24 jam dan kedai sebaneka yang masih mempunyai pelanggan. Semasa mendaftar masuk, kami mengalami kejutan terakhir. Kaki tangan di kaunter penerimaan tetamu, setelah mengambil kira usia kami, telah menempah bilik di tingkat yang lebih senyap untuk kami. Mereka juga memberikan penerangan terperinci tentang waktu sarapan pagi keesokan harinya dan kemudahan di sekitar hotel. Di dalam lift untuk naik ke bilik, seorang datuk berkata kepada saya, Malaysia ini sama sekali berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Ahli-ahli lain turut mengangguk. Mereka berkata, walaupun baru sahaja menempuh perjalanan dari lapangan terbang ke hotel, mereka sudah merasakan seolah-olah telah mengalami dunia yang sama sekali berbeza dari Rusia. Malam itu saya tidak dapat tidur. Saya terlalu teruja memikirkan pengalaman-pengalaman yang akan kami lalui bersama kumpulan ini dalam beberapa hari akan datang. Pada ketika itu, saya langsung tidak dapat membayangkan kejutan-kejutan yang bakal negara bernama Malaysia ini sediakan untuk kami. Keesokan harinya, atau lebih tepat lagi, beberapa jam kemudian, sekitar pukul 6 pagi, saya terdengar suara-suara riuh di koridor. Rupa-rupanya 7 orang warga emas tidak dapat tidur kerana perbezaan waktu dan telah bangun. Mereka berkata mereka lapar. Saya menjadi bingung. Saya fikir bukan mudah untuk mencari kedai makan yang buka pada waktu sebegini awal.
Di Moskow sangat sukar untuk mencari kedai yang beroperasi sebelum pukul 8 pagi. Apabila saya bertanya di kaunter penerimaan tetamu hotel, seorang kaki tangan menjawab dengan senyuman. Beliau memberitahu ada sebuah kedai mamak yang beroperasi 24 jam di bangunan sebelah. Saya terkejut mendengar bahawa kami boleh mendapatkan makanan walaupun pada waktu subuh. Saya membawa 7 orang warga emas itu ke kedai tersebut. Jalan-jalan pada waktu awal pagi itu sudah pun sibuk dengan orang ramai. Ada pekerja pejabat yang bergegas ke tempat kerja, penduduk yang berjoging, dan orang yang keluar dari kedai serbaneka. Suasana subuh di Moskow selalunya sunyi sepi, tetapi di Kuala Lumpur, hari seolah-olah sudah bermula. Sebaik sahaja kami membuka pintu kedai dan melangkah masuk, kami dapat merasakan udara hangat. Beberapa orang pelanggan sudah pun sedang bersarapan. Ada seorang lelaki pertengahan umur yang duduk bersendirian sambil membaca surat khabar dan seorang wanita muda yang sedang membuat kerja dengan komputer ribanya. Seorang datuk yang merupakan bekas pegawai bank membulatkan matanya apabila melihat menu. Harganya terlalu murah. Sekeping roti canai berharga sekitar 1.50 dan sebungkus nasi lemak sekitar 1.000. Jika ditukar kepada mata wang Rusia, harganya sangat-sangat murah. Pelayan yang mengambil pesanan langsung tidak menunjukkan reaksi pelik melihat kami sekumpulan warga asing. Beliau menerangkan menu dalam bahasa Inggeris dan mencadangkan hidangan yang lebih mudah dimakan oleh warga emas. Beliau juga memberitahu bahawa hidangan boleh disediakan kurang pedas untuk mereka yang tidak tahan pedas. Kelajuan makanan dihidangkan juga sangat menakjubkan. Dalam masa 5 minit selepas memesan, semua hidangan sudah tersedia di atas meja. Ada roti canai, nasi lemak, mi goreng dan pelbagai lagi. Warga emas memandang makanan Malaysia yang pertama kali dilihat dengan perasaan separa ingin tahu dan separa bimbang. Yang paling mengagumkan ialah nasi lemak. Seorang datuk dengan teragak-agak mencuba sesuap dan wajahnya terus menjadi ceria. Walaupun nampak ringkas, rasanya sangat kaya. Sambalnya pedas manis dan sangat sedap. Beliau menghabiskan nasi lemak itu dalam sekelip mata. Di Moskow, mustahil dapat makan makanan sesedap ini dengan harga begini, katanya. Ahli-ahli lain turut mengangguk berkali-kali sambil menumpukan perhatian pada makanan mereka. Setelah selesai makan dan semasa membuat pembayaran, kami sekali lagi terkejut. Walaupun 7 orang makan sehingga kenyang, jumlah keseluruhan bil tidak sampai pun RM50. Pelayan itu memulangkan baki dengan tepat sehingga ke sen terakhir dan berkata, "Sila datang lagi." Beliau juga bertanya sama ada makanan Malaysia sesuai dengan selera kami dan mencadangkan menu lain yang patut dicuba. Layanan mesra seperti ini sukar dialami di kedai makan di Moskow, di mana pelayan selalunya masa muka dan perkhidmatan lambat. Selepas keluar dari kedai, para warga emas tidak henti-henti meluahkan rasa kagum mereka. Makanan sedap, harga murah dan perkhidmatan cemerlang, kata mereka. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di sebuah kedai serbaneka kerana ada yang ingin membeli snack. Apabila melangkah masuk ke dalam kedai, satu lagi kejutan menanti kami. Walaupun kecil, kedai itu bersih seperti sebuah pusat beli belah dan rak-raknya padat dengan pelbagai barangan. Yang lebih mengejutkan ialah kepelbagaian perkhidmatan yang ditawarkan. Bukan sahaja untuk membeli barang, malah perkhidmatan penghantaran bungkusan, pembayaran bil utiliti dan juga perkhidmatan perbankan asas turut disediakan. Kios-kios di Rusia hanya menjual barangan runcit asas, tetapi kedai serbaneka di Malaysia ibarat sebuah pusat beli belah mini. Para warga emas memilih snack kegemaran masing-masing. Mereka melihat snack dan minuman Malaysia dengan penuh minat. Susu berperisa buah-buahan sangat popular kerana bentuk bekasnya yang tidak pernah dilihat di Rusia. Di kaunter pembayaran, sekali lagi kedengaran suara-suara kagum. Proses pengiraan sangat pantas dan juruwang sangat mesra. Beliau langsung tidak menunjukkan riak wajah tidak senang melihat kami, sekumpulan warga asing. Malah, beliau menyapa dalam bahasa Inggeris dan mengalu-alukan kedatangan kami ke Malaysia. Selepas keluar dari kedai serbaneka, seorang datuk berkata, Malaysia ini negara yang mudah dan selesa 24 jam sehari. Beliau kagum kerana apa sahaja yang diperlukan boleh diselesaikan pada bila-bila masa. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kebersihan bandar juga sangat menarik perhatian. Tiada sebarang sampah kelihatan, semuanya bersih. Kami dapat melihat petugas kebersihan yang sudah mula bekerja sejak awal pagi. Seluruh bandar seolah-olah bergerak sebagai satu organisme hidup. Di Moskow, hanya kawasan pelancongan yang bersih, manakala kawasan perumahan selalunya kotor. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila kami tiba di lobi hotel, warga emas yang lain juga sudah bangun. Melihat kami yang baru pulang, mereka bertanya ke mana kami pergi. Apabila kami menceritakan tentang sarapan pagi kami, mereka semua kelihatan cemburu dan meminta untuk dibawa bersama pada kali berikutnya.
Pagi itu pengalaman di kedai mamak telah meninggalkan kesan pertama yang sangat mendalam tentang Malaysia kepada seluruh kumpulan kami. Sekitar pukul 9 pagi, kami memulakan penjelajahan sebenar di Kuala Lumpur. Destinasi pertama kami adalah sebuah taman awam yang besar dicadangkan oleh kaki tangan hotel. Katanya, di situlah kami dapat melihat kehidupan harian penduduk tempatan dengan paling jelas. Menaiki transit aliran ringan, LRT, juga merupakan pengalaman baru bagi para warga emas. Kebanyakan daripada mereka hanya menggunakan kereta peribadi sepanjang hidup mereka, sebaik sahaja melangkah masuk ke stesen LRT, rombongan kami tergamam. Bahagian dalam stesen itu terlalu bersih, lantainya digilap sehingga berkilat dan tiada sebarang cala pada dinding. Ia sangat berbeza dengan suasana stesen metro di Moskow yang gelap dan usang. Kami menaiki eskalator untuk turun ke platform. Kemudahan untuk orang kurang upaya juga lengkap. Sistem pengudaraan berfungsi dengan baik, sehingga kami tidak terasa seperti berada di bawah tanah. Apabila tiba di platform, tidak ramai orang kerana waktu puncak sudah berlalu, namun tingkah laku orang-orang di situ sangat mengagumkan. Semua orang beratur dengan teratur menunggu kereta api. Mereka berdiri dalam dua barisan mengikut tanda di atas lantai. Para warga emas kagum melihat papan paparan elektronik. Ia menunjukkan dengan tepat berapa minit lagi kereta api seterusnya akan tiba, tepat sehingga ke saatnya. Seorang datuk, yang merupakan bekas jurutera kereta api, memeriksa jam tangannya untuk mengesahkan. Tepat pada masanya, kereta api tiba. Apabila kereta api tiba, tingkah laku orang ramai menjadi lebih mengagumkan. Sebaik sahaja pintu terbuka, semua orang bergerak ke tepi untuk memberi laluan kepada penumpang yang hendak turun. Selepas semua penumpang turun, barulah mereka masuk dengan teratur. Tiada yang menolak atau berebut-rebut. Pemandangan seperti ini tidak pernah dilihat di stesen metro Moskow. Keadaan di dalam gerabak juga mengejutkan. Ia sangat bersih. Tiada kontengan pada tempat duduk dan lantainya bersih. Pemegang gantung juga berkilat. Penyaman udara berfungsi dengan baik, menjadikan suasana sejuk dan selesa, manakala tahap kebisingan yang rendah memudahkan perbualan. Seorang datuk terkejut melihat ke luar tingkap. Bolehkah kita dapat capaian internet di dalam kereta api bawah tanah? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Para warga emas mengeluarkan telefon pintar mereka dan mula menghantar gambar secara langsung kepada keluarga di Rusia. Setiap kali kereta api melepasi satu stesen, pengumuman akan dibuat dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin. Ia adalah sistem yang sangat mesra pelancong asing. Beberapa stesen kemudian, seorang wanita hamil menaiki kereta api. Detik itu adalah yang paling mengejutkan. 3 orang pemuda yang kelihatan dalam lingkungan 20-an serentak bangun untuk menawarkan tempat duduk. Mereka malah dilihat saling mempelawa antara satu sama lain untuk duduk dahulu. Wanita hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk di salah satu kerusi. 2 pemuda yang lain memilih untuk terus berdiri. Melihat adegan ini, mata seorang datuk berusia 78 tahun menjadi merah. Ini pasti tidak akan berlaku di Rusia, katanya. Malah, sering berlaku pergaduhan kerana berebut tempat duduk. Beliau berkata, beliau dapat merasakan betapa mendalamnya sifat bertimbang rasa dalam kalangan anak muda Malaysia. Suasana di dalam gerabak juga istimewa. Orang yang berbual akan merendahkan suara mereka dan kebanyakan penumpang senyap sambil melihat telefon pintar atau membaca buku. Tiada langsung kelakuan seperti bercakap di telefon dengan kuat atau makan. Di Metro Moskow adalah biasa untuk melihat orang bercakap kuat di telefon atau makan, tetapi di Kuala Lumpur ia berbeza. Adab di tempat awam seolah-olah telah sebati dalam diri mereka. Apabila kami tiba di stesen destinasi, semua ahli kumpulan tidak dapat menahan rasa kagum. Mereka berkata ia bukan sekadar satu cara pengangkutan, tetapi satu ruang yang mempamerkan kesedaran sivik masyarakat. Hanya dengan sekali menaiki LRT, mereka dapat merasai tahap kemajuan masyarakat Malaysia. Apabila kami keluar ke permukaan, seluruh kumpulan bersorak melihat pemandangan taman yang terbentang di hadapan mata kami. Taman yang luas, kolam yang indah, dan di kejauhan, gugusan bangunan pencakar langit termasuk menara berkembar Petronas, semuanya kelihatan begitu megah. Memasuki taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Ramai penduduk sedang bersenam, ada yang berjoging, ada yang berbasikal dan pelbagai lagi. Sungguh menghairankan melihat begitu ramai orang bersenam pada waktu pagi hari bekerja. Yang lebih menarik perhatian ialah peralatan senaman awam. Di sepanjang trek larian, terdapat peralatan yang disediakan untuk digunakan oleh orang ramai.
Para warga emas terkejut melihat papan tanda yang menyatakan semuanya boleh digunakan secara percuma. Di Rusia, jika mahu bersenam, seseorang perlu membayar untuk pergi ke gym, tetapi di sini ia percuma. Konsep kemudahan awam mereka sama sekali berbeza. Seorang datuk tempatan sedang menggunakan peralatan senaman. Beliau berumur 92 tahun dan berkata beliau bersenam di situ setiap pagi untuk menjaga kesihatan. Salah seorang daripada kumpulan kami memberanikan diri untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Walaupun bahasa Inggerisnya tidak begitu fasih, kami dapat berkomunikasi melalui senyuman mesra dan sikap yang ramah. Kami dapat merasakan kebaikan rakyat Malaysia terhadap orang asing. Sambil berjalan di laluan basikal, kami menemui satu lagi budaya yang berbeza, sistem perkongsian basikal. Ia boleh disewa dengan mudah menggunakan telefon pintar, walaupun ada sistem yang serupa di Rusia, skalanya jauh lebih kecil. Sistem perkongsian basikal di Kuala Lumpur nampaknya sangat mudah dengan stesen dok yang terdapat di merata tempat. Seluruh bandar direka untuk kemudahan penduduknya. Kami duduk di bangku taman untuk berehat seketika. Melihat sekeliling, kami dapati ramai keluarga yang datang bersama anak-anak. Ada bapa yang menunggang basikal bersama anaknya dan ibu yang menolak kereta sorong bayi sambil berjalan-jalan. Ia adalah gambaran kehidupan harian yang damai. Yang paling menarik perhatian ialah orang yang berjalan-jalan dengan anjing. Semua anjing diikat dengan tali dan pemiliknya membawa beg najis. Kami melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya. Beliau dengan selamba memasukkannya ke dalam beg dan membawanya pulang. Seorang datuk yang merupakan bekas penjawat awam berkata dengan kagum, kesedaran sivik mereka sangat tinggi. Tong sampah yang diletakkan di merata tempat di taman juga istimewa. Pengasingan sisa dilakukan secara sistematik. Plastik tin dan sisa diasingkan dengan jelas dan orang ramai mematuhinya dengan betul. Di Rusia, konsep pengasingan sisa masih belum mantap, tetapi di Malaysia, ia sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Jelas sekali tahap kesedaran terhadap alam sekitar adalah tinggi. Waktu makan tengah hari tiba, terdapat kedai sebaneka dan kafe kecil berhampiran taman. Para warga emas membeli bekalan makanan dari kedai sebaneka dan duduk di tepi kolam untuk makan. Tiada seorang pun yang membuang sampah sesuka hati. Semua orang mengumpul sampah mereka dan membuangnya ke dalam tong sampah. Seorang nenek berkata, taman ini begitu besar, tetapi tiada secebis sampah pun. Beliau berkata, taman di Rusia akan dipenuhi sampah pada hujung minggu. Tetapi taman ini berbeza, penduduk sendiri yang menjaganya agar sentiasa bersih. Walaupun kaki tangan pengurusan taman hampir tidak kelihatan, taman itu bersih dengan sempurna. Kami juga melihat seorang nenek berusia 70 berjoging seorang diri, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Warga emas bersenam sendirian di taman adalah satu kejutan dan ia adalah bukti bahawa tempat itu selamat. Pada sebelah petang, kami meninggalkan taman. Para warga emas berkata mereka tidak akan melupakan pemandangan yang mereka lihat di taman itu. Budaya yang selamat, bersih dan saling bertimbang rasa adalah kesan yang paling mendalam bagi mereka. Petang itu, satu kejadian yang tidak dijangka berlaku. Salah seorang daripada kumpulan kami, seorang datuk berusia 74 tahun, tiba-tiba mengadu sakit dada. Memandangkan beliau mempunyai sejarah tekanan darah tinggi, saya menjadi cemas. Saya segera meminta bantuan di kaunter hotel dan kaki tangan di situ membantu kami ke hospital swasta yang terdekat. Semasa dalam perjalanan ke hospital dengan teksi, saya sangat bimbang. Saya risau sama ada seorang warga asing boleh menerima rawatan yang sewajarnya di hospital Malaysia. Sebaik sahaja tiba di Jabatan Kecemasan Hospital, kebimbangan saya hilang. Jururawat di kaunter pendaftaran memahami keadaan kami dalam bahasa Inggeris yang fasih. Dan yang lebih mengejutkan, seorang jurubahasa yang boleh berbahasa Rusia segera ditugaskan untuk membantu. Di Hospital Moskow, untuk mendapatkan perkhidmatan jurubahasa asing, tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari lebih awal, tetapi di sini, ia diselesaikan serta-merta. Sistem untuk pesakit antarabangsa ternyata sangat sempurna. Proses pendaftaran juga mengagumkan. Pengisian maklumat pesakit, pengesahan insurans dan penetapan giliran rawatan semuanya selesai dalam masa 10 minit sahaja. Di Moskow, proses pengesahan dokumen insurans sahaja boleh mengambil masa sejam. Sambil menunggu di ruang menunggu, saya melihat sekeliling. Walaupun ia adalah jabatan kecemasan, kemudahannya selesa seperti lobi hotel. Kerusi yang bersih, pencahayaan yang terang dan suasana yang tenang membantu mengurangkan kebimbangan pesakit. Ia sangat berbeza dengan suasana jabatan kecemasan di Moskow yang sesak dan bising. Sistem penapisan udara dan kawalan suhu yang sesuai memastikan pesakit dapat menunggu dengan selesa. Tidak sampai 30 minit, giliran rawatan tiba. Ini berkat sistem yang sistematik yang mengutamakan pesakit kecemasan.
Di Moskow, menunggu berjam-jam adalah perkara biasa, tetapi Malaysia benar-benar berbeza. Apabila masuk ke bilik pemeriksaan, doktor yang bertugas menyambut kami dengan mesra. Yang menakjubkan, beliau pernah menjalani latihan di Rusia dan boleh bertutur dalam bahasa Rusia asas. Ketegangan pesakit serta-merta reda. Doktor memeriksa sejarah perubatan pesakit dengan teliti. Beliau malah memeriksa interaksi dengan ubat-ubatan yang diambil di Rusia. Beliau mempunyai pengetahuan dan pengalaman perubatan bertaraf antarabangsa. Pemeriksaan dimulakan. Elektrokardiogram, ECG dan X-ray dada dilakukan secara berurutan. Semua pemeriksaan selesai dalam masa kurang daripada sejam. Di Moskow, untuk mengambil X-ray sahaja boleh mengambil masa beberapa hari. Setiap bilik pemeriksaan dilengkapi dengan peralatan terkini. Para jurutnik juga sangat profesional dan baik hati. Mengambil kira pesakit yang sudah berusia, mereka menerangkan proses pemeriksaan dengan terperinci. Keputusan ujian dimasukkan ke dalam sistem dalam masa nyata. Doktor memeriksa keputusan serta-merta pada tablet. Diagnosis dibuat dengan pantas. Kecekapan sistem perubatan digital sangat mengagumkan. Nasib baik, tiada masalah besar. Ia disahkan sebagai simptom sementara akibat keletihan perjalanan dan perbezaan zon masa. Sambil menyediakan preskripsi, doktor menjelaskan bahawa beliau memilih ubat yang boleh terus diambil walaupun selepas kembali ke Rusia. Perhatian kecil seperti ini jarang berlaku walaupun di Hospital Moskow. Ia adalah pendekatan yang mempertimbangkan keadaan pesakit secara menyeluruh. Semasa mengambil ubat di farmasi, ahli farmasi menerangkan cara pengambilan ubat dengan terperinci dalam bahasa Inggeris dan Rusia. Semasa proses pembayaran, kami mengalami kejutan terakhir, termasuk rawatan kecemasan, pelbagai ujian dan preskripsi ubat. Jumlah keseluruhan adalah kira-kira 1,000. Memandangkan ia adalah caj rawatan swasta, harganya sangat berpatutan. Ia adalah detik di mana kami mengesahkan bahawa dari segi akses kepada perubatan, Malaysia jauh lebih unggul daripada Rusia. Semasa keluar dari hospital, warga emas yang datang bersama berkata, dari pendaftaran hingga keluar, ia mengambil masa 2 jam, satu kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Moskow. Mereka menambah bahawa mereka lebih terkejut dengan kepakaran dan keramahan kaki tangan perubatan. Pesakit itu sendiri berulang kali mengucapkan terima kasih. Beliau berkata beliau berterima kasih kepada kaki tangan perubatan Malaysia yang telah menjaganya, seorang warga asing, dengan begitu baik. Saya masih ingat matanya yang bergenang. Beberapa hari kemudian kami menuju ke pasar seni. Para warga emas ingin membeli belah dan saya juga ingin menunjukkan kepada mereka budaya komersial Malaysia. Sebaik sahaja kami turun di stesen dan melangkah ke jalan, kami dapat merasakan suasana yang meriah. Memandangkan ia adalah hujung minggu, keadaan lebih sesak. Kedai-kedai cenderamata, pakaian tradisional dan barangan kraf tangan berderit di sepanjang jalan. Mata para warga emas bersinar. Warga emas wanita menuju ke kedai kosmetik terlebih dahulu. Mereka sudah biasa mendengar tentang reputasi kosmetik Malaysia. Apabila melangkah masuk ke kedai, seorang jurujual menyambut kami dalam bahasa Inggeris. Terdapat banyak produk sampel. Para warga emas mencuba produk dengan penuh minat. Jurujual menerangkan dengan ramah, beliau mencadangkan produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka dan malah mengajar cara menggunakannya. Beliau juga menunjukkan keprihatinan dengan mencari produk yang sesuai untuk kulit yang lebih berusia. Seorang nenek membeli banyak produk, bukan sahaja untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai hadiah untuk anak perempuan, cucu dan rakan-rakan. Beliau berpuas hati kerana harganya berpatutan dan kualitinya baik. Di Rusia, produk yang sama berharga 2 kali ganda, katanya. Di sekitar pasar seni, kami membeli makanan ringan. Para warga emas yang pertama kali mencuba kuih muih tempatan sangat teruja. Kuih yang manis dan hangat itu nampaknya sesuai dengan selera mereka. Mereka juga terpesona dengan pelbagai jenis snack lain. Mereka menikmati budaya makan sambil berjalan yang unik di Malaysia. Kami masuk ke sebuah kedai cenderamata. Produk tradisional Malaysia telah digubah dengan sentuhan moden. Terdapat pelbagai barangan dari patung kecil bercirikan budaya tempatan, postcard dengan corak tradisional, sehinggalah kemeja tea dengan tulisan unik. Para warga emas memilih hadiah untuk dibawa pulang. Pemilik kedai memberikan diskaun istimewa kepada pelanggan asing. Terima kasih kerana melawat Malaysia, katanya. Kebaikan ini sangat menyentuh hati para warga emas. Pada waktu makan tengah hari, kami masuk ke sebuah restoran. Para warga emas ingin mencuba hidangan makanan laut tempatan. Apabila kami masuk, kedai itu penuh dengan pelanggan asing. Menu mempunyai gambar dan keterangan dalam bahasa Inggeris, menjadikannya mudah untuk membuat pesanan. Apabila hidangan tiba, para warga emas terpegun. Warnanya sangat cantik. Pelayan menunjukkan cara memakannya. Para warga emas menirunya dan kelihatan sangat seronok. Rasanya juga hebat. Selepas makan, kami melawat sebuah kuil lama.
Melihat bangunan bersejarah itu, kami dapat merasai sejarah Malaysia. Para warga emas mengagumi bangunan itu dalam diam. Suasana yang damai sangat menyenangkan. Kami duduk di tangga kuil untuk berehat. Kami berbual tentang pengalaman beberapa hari yang lalu. Semua orang berkata masa yang dihabiskan di Malaysia sangat berharga. Ia adalah pengalaman yang jauh lebih baik daripada yang mereka jangkakan. Seorang datuk berkata, saya langsung tidak tahu apa-apa tentang Malaysia, tetapi sekarang ia telah menjadi negara kegemaran saya. Ahli-ahli lain mengangguk, kami pasti akan datang lagi, kata mereka, dan kami mahu tinggal lebih lama. Pagi hari terakhir tiba. Para warga emas bangun awal dan mula mengemas barang. Mereka perlu ke lapangan terbang pada sebelah petang. Semasa sarapan, semua orang senyap. Perasaan sedih untuk pulang jelas terpancar. Sebelum meninggalkan hotel, kami mengambil gambar kenangan di lobi. Kaki tangan hotel turut bergambar bersama kami. Selepas tinggal selama seminggu, kami telah menjadi rapat dengan mereka dan kami bertukar-tukar ucapan selamat tinggal. Suasana di dalam bas menuju ke lapangan terbang sama sekali berbeza berbanding semasa kami tiba. Rasa teruja telah digantikan dengan perasaan berat hati. Para warga emas cuba merakam pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap ke dalam ingatan mereka. Seorang nenek berkata perlahan, saya pasti akan datang lagi dalam masa setahun. Ahli-ahli lain bersetuju. Lain kali, saya mahu tinggal lebih lama, kata mereka. Kami tiba di KLIA. Tempat yang sama di mana kami menjejakkan kaki buat pertama kalinya seminggu yang lalu. Tetapi hati para warga emas telah berubah sepenuhnya. Rasa ingin tahu dan harapan telah digantikan dengan perasaan sedih dan rindu. Di kedai bebas cukai, mereka melakukan pembelian terakhir. Mereka membeli hadiah untuk rakan-rakan dan keluarga di Rusia. Dari kuih-muih Malaysia hingga ke kosmetik, mereka membeli pelbagai produk. Selama 2 jam, mereka berjalan-jalan di kedai bebas cukai. Seorang datuk membeli sekotak mi segera Malaysia. Saya mahu menikmati rasa Malaysia di Rusia juga, katanya. Begitu juga dengan yang lain. Masing-masing membeli makanan Malaysia kegemaran mereka. Apabila masa menaiki pesawat semakin hampir, langkah para warga emas menjadi semakin berat. Dalam perjalanan ke balai pelepasan, seorang nenek mengesat air matanya. Malaysia terlalu indah, saya tidak mahu pulang, katanya. Di hadapan pintu pelepasan, kami mengambil gambar terakhir. Kesemua 18 orang menjerit terima kasih dalam bahasa Melayu. Ia adalah satu-satunya perkataan bahasa Melayu yang mereka pelajari dalam seminggu. Kaki tangan lapangan terbang turut melambai tangan kepada kami. Semasa menaiki pesawat, para warga emas terus menoleh ke belakang. Perpisahan dengan Malaysia nampaknya sangat berat bagi mereka. Walaupun sudah duduk di tempat masing-masing, mereka hanya memandang keluar tingkap tanpa berkata apa-apa. Apabila pesawat berlepas, seorang datuk berkata, seminggu di Malaysia adalah masa yang paling berharga dalam hidup saya. Selama 75 tahun hidup, ini adalah kali pertama saya merasa begitu terharu. Para warga emas yang lain mengangguk. Mereka berkata, mereka telah melihat dan merasakan sendiri betapa hebatnya negara bernama Malaysia. Kecekapan sistem, kesedaran sivik masyarakat dan kebaikan hati rakyatnya, semuanya sempurna, kata mereka. Sepanjang penerbangan yang panjang kembali ke Moskow, para warga emas berbual tentang kenangan mereka di Malaysia. Masing-masing berkongsi detik yang paling tidak dapat dilupakan. Ada yang bercerita tentang kedai sebaneka 24 jam, ada yang bercerita tentang pengalaman menaiki LRT, datuk yang menerima rawatan di hospital tidak henti-henti memuji sistem perubatan Malaysia. Nenek-nenek yang membeli belah di pasar seni berkata mereka mahu pergi lagi. Ada juga yang berkata mereka tidak dapat melupakan keindahan taman. Bagi saya juga, perjalanan kali ini sangat istimewa. Selama 20 tahun bekerja sebagai pemandu pelancong, saya telah melawat banyak negara, tetapi ini adalah kali pertama pelanggan saya berasa begitu puas. Saya sekali lagi menyedari bahawa Malaysia adalah negara yang benar-benar hebat. Kami tiba di Moskow pada keesokan paginya. Keluarga mereka sudah menunggu untuk menjemput. Dengan suara yang teruja, para warga emas mula menceritakan kisah mereka di Malaysia. Riak wajah keluarga mereka berubah menjadi terkejut. Beberapa hari kemudian, satu perkara besar berlaku. Salah seorang daripada kumpulan itu mula memuat naik gambar dan video perjalanan ke Malaysia di media sosial. Pemandangan KLIA yang bersih, ketertiban di dalam LRT dan pemandangan taman, pelbagai kandungan dimuat naik. Sambutan yang diterima sangat luar biasa. Rakan-rakan di Rusia terkejut. Saya tidak tahu Malaysia adalah negara yang begitu maju, kata mereka. Ratusan komen diterima. Kebanyakannya adalah reaksi seperti, saya pun mahu pergi. Video kedai mamak pada pukul 2 pagi menjadi sangat popular. Pemandangan seorang wanita makan seorang diri dengan selesa menjadi topik perbualan. Ini kerana ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Rusia.
Ia adalah bukti masyarakat Malaysia yang selamat. Selepas itu, agensi pelancongan tempat saya bekerja mula menerima banyak pertanyaan. Orang ramai mahu melancong ke Malaysia. Kebanyakannya adalah kenalan dan keluarga para warga emas tersebut. Mereka tertarik selepas mendengar cerita secara langsung. Tempahan meningkat lebih daripada 3 kali ganda berbanding biasa. Pakej pelancongan ke Malaysia habis dijual serta-merta. Bukan sahaja agensi kami, agensi pelancongan lain di Moskow juga mengalami situasi yang sama. Minat terhadap Malaysia meningkat secara mendadak. Warga emas yang telah melawat Malaysia akan menceritakan kisah mereka setiap kali ada perjumpaan. Setiap kali bertemu kenalan, mereka akan menerangkan kehebatan Malaysia. Sistem lapangan terbang, sistem pengangkutan, perkhidmatan perubatan, kesedaran sivik, mereka berkata ada banyak perkara yang boleh dipelajari dalam semua aspek. Kami juga menerima panggilan daripada warga Rusia yang tinggal di Malaysia. Mereka berkata, baru-baru ini terlalu banyak panggilan pertanyaan tentang Malaysia sehingga kami tidak menang tangan. Pertanyaan mengenai jadual perjalanan, cadangan penginapan dan maklumat hospital membanjiri mereka. Beberapa bulan telah berlalu, tetapi minat terhadap Malaysia masih berterusan. Beberapa orang daripada kumpulan itu telah melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini mereka datang bersama keluarga. Saya mahu menunjukkan Malaysia kepada cucu-cucu saya, kata mereka. Datuk yang menerima rawatan di hospital kini melawat Malaysia secara berkala. Ini adalah untuk menjalani pemeriksaan kesihatan rutin di hospital Malaysia. Beliau berkata beliau mempercayai kaki tangan perubatan Malaysia. Nenek-nenek yang membeli belah di pasar seni kini memesan produk Malaysia secara dalam talian. Mereka berkata mereka terus membeli kosmetik dan makanan Malaysia. Mereka juga mengesyorkannya kepada rakan-rakan di sekeliling. Saya juga berikutan kejadian ini telah membangunkan pakej pelancongan khusus ke Malaysia. Ia bukan sekadar lawatan biasa, tetapi program yang membolehkan pelancong merasai kehidupan harian penduduk tempatan. Ramai yang menunjukkan minat. Malaysia bukan lagi negara asing bagi rakyat Rusia. Ia telah menjadi negara yang ingin mereka pelajari dan lawati. Terutamanya bagi generasi tua, Malaysia telah menjadi tempat istimewa yang memberikan kejutan dan inspirasi. Perjalanan hari itu telah memberi impak besar kepada hidup saya juga. Saya dapat mengenali negara bernama Malaysia dengan lebih mendalam dan dapat memperkenalkan wajah sebenar Malaysia kepada lebih ramai orang. Dalam 20 tahun kerjaya saya dalam industri pelancongan, ini adalah pengalaman yang paling bermakna. Sehingga kini, saya masih berhubung dengan warga emas yang bersama-sama pada waktu itu. Mereka semua berkata kasih sayang mereka terhadap Malaysia tidak pernah berubah. Suatu hari nanti, saya mahu pergi ke Malaysia lagi dan mengalami lebih banyak perkara, kata mereka. Saya belajar bahawa satu perjalanan kecil boleh membawa perubahan yang begitu besar. Kekuatan yang dimiliki Malaysia bukan hanya pada pembangunan ekonominya. Ia terletak pada kecekapan sistem, kesedaran sivik masyarakat dan yang paling penting, kehangatan hati rakyatnya. Saya mahu terus memperkenalkan Malaysia kepada lebih ramai rakyat Rusia. Saya mahu menyampaikan betapa indahnya wajah Malaysia apabila dilihat dan dirasai secara langsung. Saya mahu menjadi jambatan kecil antara Malaysia dan Rusia. Sekian sahaja cerita untuk hari ini. Bagaimana kisah Malaysia yang dilihat oleh warga emas dari Moskow? Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak-watak dalam cerita ini. Ini adalah cerita dari stesen inspirasi. Jika anda suka cerita ini, sila berikan like dan langgan saluran kami. Terima kasih kerana menonton.